Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Alhamdulillah hari ini kita ada buat video panjang. Mungkin ada ramai yang tertanya-tanya kan, kenapa Legacy Bus Malaysia tak keluarkan video panjang? Salah satunya adalah kekangan masa. Ada banyak kerja-kerja yang orang kata kerja hakiki, dah betul hal-hal kekeluargaan yang tak dapat dielakkan. Jadi kita kurangkan sedikit untuk buat review bas. Dan kita pun jarang berjalan sekarang. Jadi bila berada kat Ipoh ni tak banyak sangat bas. Jadi kita tak dapat nak buat review bas-bas yang lain. So hari ini kita berpeluang untuk membuat review untuk bas yang akan meluncur keluar daripada SHL pada petang ini, iaitu Tenah Global Express Prisma. Itu dia, nampak serba oren, oren dan juga warna kuning. Bas yang akan keluar pada hari ini adalah sebanyak 2 buah bas. Yang ini QPE 9199 dan sebuah lagi berada di sana. Orang kata sedang final touch up, kejap lagi akan masuk dalam lensa video pada kali ini. Apa lagi kita tunggu? Jom kita review QPE 9199 ini. Seperti biasalah, kalau untuk Tenah Global segmen bas persiaran sebelum ni akan ada kotak-kotak ni. Jadi corak ini juga ada pada bas Express Tenah Global Express ini. Bahagian belakang warna merah dan ada segi 4 sama macam-macam warna ada. Biru, kuning, hijau, putih dan sebagainya. Manakala kita pergi di bahagian tengah, terdapat corak bunga kat belakang tu dengan tulisan Tenah Global Express yang sangat terang berwarna biru. Dan nampak juga tu dia bulat di bahagian tengah bas Tenah Global Express. Hui, berkilat. Tu dia. Tak kilat tak kawan. Macam tu lah sekarang trademark ya. So bas ini membawa 31 penumpang pada satu-satu masa. Kejap lagi kita masuk bahagian dalaman untuk QPE 9199 ini guys. So sekarang kita cuba dapatkan wajah penuh untuk QPE 9199 ini. Okey, kita beralih ke tepi ni pula lah. Itu ada kompartmen kan. Jadi inilah keluasan yang ada pada bas yang dibuat oleh SHL Coachworks lah. Seperti review-review sebelum inilah, kita rasa ketinggian dia lebih kurang 3 kaki yang besar, menggunakan auto luggage untuk kiri dan kanan. Ok guys, so ini dia sebuah lagi QPE 9919. So ada 2 buah bas untuk Tenah Global Express yang akan keluar pada petang ini. Ini dia QPE 9199 dan QPE 9919. Nampak macam sama tapi bukan dia guys. QPE pangkalnya yang sama. Prisma Masa Skush Tenah Global Express. Okey guys, sekarang dah ada kedua-dua buah bas dah ada dalam lensa kamera kita. QPE 9919 dan QPE 9199 Tenah Global Express. Okey, jom kita keliling. Sebelum kita tengok bahagian dalaman untuk kedua buah bas ni, kita keliling dulu. So nampak tu dia welcome light yang ada di bahagian dalam bas ini yang menggunakan LED warna biru. Jom kita ke belakang untuk kita dapatkan wajah penuh kedua-dua buah bas dahulu. Tu dia, sangat cantik. Cuaca juga memainkan peranan yang penting. Sesudahnya hujan lebat tadi, sekarang sudah berhenti hujan. Maknanya memberikan ruang dan peluang untuk kita buat review dengan lebih, orang kata lebih cantik lah kot. Okey, kita pergi lebih dekat, kita tengok. Ni dia rim chrome bukan Alco tapi ada brand tu kat situ, KH ke tak silap saya.
Okey, kita nampak sangat berkilat. Kita sambung lagi. Kita tengok bahagian sisi daripada tempat pemandu bas ke bahagian tengah. Tenah Global Express berwarna biru. Corak yang paling utama dalam keluarga Tenah Global. Tu dia, petak-petak tu segi empat sama. Dan ini bahagian belakang untuk QPE 9919 dan juga QPE 9199. Jom kita pergi, kita tengok. Sama saja coraknya, sama saja. Okey. Ini dia bahagian penuh untuk sisi dan juga belakang bas Tenah Global Express ini. Sekali lagi kita tengok daripada bahagian bumper. Ada dua adjust tipe-tipe berwarna hitam dan putih. Dan perlahan-lahan inilah corak yang ada pada kedua-dua buah bas. Sama sahaja. Alright. Oh, tak ada nombor telefon dekat sini. Tak ada nombor telefon untuk dihubungi. Tapi ada tulis Tenah Global Express. Kepuasan anda, keutamaan kami. Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan kami. Okay guys, so Hyuk berada dalam salah sebuah bas ya. Saya tak ingat nombor apa. 9909 ke 9909 macam tu lah. Okay, so untuk seat yang bas ni saya rasa sama saja dengan sebelah ni. Warna seat dia sama saja. Warna macam coklat ni. Coklat warna KKM ni. Coklat warna KKM. So sudah pastinya seat yang dia orang guna, seat yang dibuat oleh ni dia. Kamera ni. Damrong Seat Group yang sudah tentunya selesa. So untuk bas ini membawa 31 penumpang. Kali ni kita terus ke depan dulu. Kita daripada belakang kita ke depan. Kejap lagi saya U-turn balik ke belakang. So kita tengok. Inilah yang ada pada setiap tempat duduk dalam bas ini. Okey, sekarang kita tengok seat yang digunakan tadi daripada belakang kan. Sekarang daripada depan pula. Seat yang saya katakan tadi warna coklat dan mempunyai lining berwarna merah di setiap tempat duduk seat leather ni, seat kulit. Kita tengok di setiap tempat duduk seperti biasa akan ada nama company. Jadi untuk bas ini Tenah Global Holiday Group. Kita tengok, kita pergi dekat sikit, kita tengok apa yang ada pada tempat duduk dalam bas ini. Seperti biasalah, yang ini tali pinggang keledar, USB-nya di sini. Untuk seat single USB-nya berada di sini. Yang special bas ini adalah massage coach. Okey, nampak lah, tekan butang on. So boleh rasa ada getaran di sini. Macam mesin nurut lah. So bila tak guna kita tutup lah. Kita tekan butang kat sini. Okey. So ini untuk seat single. Sekarang kita tengok untuk seat double. Seat double sama saja, tali pinggang keledar. Dia ada yang ni handrest ni boleh angkat lah. Handrest yang dikongsi bersama. Dua USB charger port berada di sini. Dan mempunyai tempat khas untuk meletakkan minuman ringan ataupun air mineral. So ini berada di pintu kecemasan lah. Jaring untuk letak barang anda. Ini dia untuk keselesaan anda ketika menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Tenah Global Express. Okey, sekarang kita tengok bahagian tempat duduk pemandu. Ini dia steering untuk U-turn, panel meter untuk U-turn. Gearnya di situ, tekan-tekan 1, 2, 3 DNR. Seperti biasa mempunyai dua monitor satu untuk mengawal selia CCTV dan juga kamera 360, manakala satu lagi untuk entertainment dalam bas ini. Dan ini dia, sebuah TV yang sangat besar.
Seperti biasa, inilah bahagian mata bertentang mata untuk bas QPE 9919 series yang dibuat oleh SHL Coachwork, dan sebuah lagi QPE 9199. Tahniah Global Express. Selesailah review kita pada hari ini. Kita dah review bahagian luar, kiri, kanan, depan, belakang, luggage compartment, tempat duduk yang sangat-sangat selesa. Ada USB charger port, ada mesin urut. Cuma tekan saja, so anda boleh menikmati kemudahan-kemudahan yang telah ada disediakan oleh Tenah Global Express di dalam setiap bas ekspres mereka. Dengan itu, maka selesailah review kita pada hari ini. Tahniah Tenah Global Express dengan keluaran 2 buah bas baru yang sudah tentunya sangat cantik, sangat menarik dengan feature-feature yang diberikan. Tahniah sekali lagi Tenah Global Express Prisma. Semoga terus sukses. Kalau ada lagi bas-bas baru nak keluar, boleh Roger Legacy Bus Malaysia, Mr. Bas Syuk DM. InsyaAllah sudi hadir untuk review bas kalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.